Korang sedang mencari tempat untuk melepak-lepak di hujung minggu staycation. Saya recommend korang datang ke Tamu Oikos ni. Tamu Oikos ni korang akan dapat percutian di dalam kebun tau. Kalau ada musim buah, ada durian, ada pulasan, ada rebutan, ada manggis, memang seronok sangat. Dekat hujung tu pula sungai, berdekatan dengan sungai. Ada rumah ala-ala kampung disertakan kat sini apa ni. Rumah ni pada kayu tau. Dia ada dalam 4 bilik, lepas tu ada 2 bilik air tak silap saya. Lepas tu dalam kawasan bilik dia pun cukup luas. Korang boleh tengok, korang pergi kat belah belakang, korang boleh nampak pemandangan kebun yang cukup luas dalam 3 ekar begitu. Korang boleh nampak lagi Genting Highland daripada sini. So kalau korang tak tahu mana nak pergi hujung minggu atau beraya nanti, tak ada kampung nak balik kampung, korang boleh datang ke Tamu Oikos, Hulu Tamu, Batang Kali. Siapa yang nak booking tempat ni boleh tekan button komen ataupun DM saya. Saya akan kasih harga special rate punya kepada siapa yang tahu daripada TikTok Bos Jaikom. Tak merasa hidup dalam suasana kebun dan juga merasai suasana beraya di kampung, korang boleh try booking di Tamu Oikos. Pastinya akan memenuhi cita rasa korang.